Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting. Hai guys, pagi. Hari ni aku nak pergi kerja. Aku tengah bersiap-siap tau, aku nak banyak gila barang. And aku baru saja siap buat video for my affiliate. Now aku tengah tunggu kawan aku datang sebab aku tak boleh pergi kerja sebab aku tak ada kereta. Motor aku tak boleh pergi buat masa sekarang ni sebab Kelantan tengah hujan dan banjir guys. So sekarang ni member aku tengah on the way. So aku nak kena okay, so by the way I nak kena kemas dulu barang ni sebab dia tengah on the way. Hujan pun makin turun. So saya kena kemas tripod sebab saya sebagai seorang content creator. So saya kerja sebagai seorang content creator. So benda ni saya kena selalu bawa. Tak ada bekas macam ni. Kalau aku on the way ni. Alright. And ini punya beg aku dengan segala benda laptop apa semua. So one more thing, I lupa. Makanan ni sudah ada dalam poket. And also gula-gula. So saya kena bawa juga gula-gula ya. By the way, ni gula-gula aku selalu makan lah. Selalu aku order buat video sebagai refreshing lah gitu. I'm not sure yet kawan aku dah datang ke belum. But kita kena get ready. So this is my Sekejap aku tunjuk outfit lah. Ya agak gelap sikit lah guys. Kan? This is my simple outfit untuk I nak pergi kerja. My old bag and also this one my tripod bag. Ni untuk aku letak tripod aku dan ni segala benda ada laptop, segala benda lah dalam tu. And kucing alhamdulillah aku dah bagi dia orang makan. Dah settle dah semua, dah bagi makan makanan apa semua dah. Yang di bawah ni pun dah settle. Kita punya itu dah settle. Tai-tai dia pun semua kita dah settle. So sekarang kita boleh berangkat kerja dengan tenang lah. Hai, say hi, meow. Ada tarik mata lah. Nantilah kita buang je. Yang ni sedang Lena tidur ni. Si Rui dah datang. So kita pergilah. Tu si Rui dah tunggu aku kat depan ni. Nah, Rui kat depan ni. Lajuk kan. Gana pun lajuk je. Tapi ingat macam mengingat macam? Kita main tu. Pergi macam ni. Dulu kereta aku cemar hidup. Kena kereta aku cemar. Mana bila masa aku buat duduk sini lama dah. Oh jadi tersampah dah kereta aku ni. Inilah Rui aku, thank you. Aku tak nak pergi hujan. Bangun hujan berhenti dah kereta tu. First time aku pergi kerja dengan si Rui. Sebab aku tak nak bahagi tau. Kalau banjir depan ni ada air depan ni. Yang kesekat depan ni, kawasan kau ni memang tak lalu. Air kat pinggir tak lalu. Lepas tu depan kau dekat mana? Bang betul tu. Tempat saya ada kedai burger lah kau ni. Ada baru dia dekat atas apa hijau. Saya tak lalu. Memang sekat aku. Tahu tu mana? Sekali banjir memang aku dalam tu kawasan tu tengah duduk sebenarnya. Kalau tak ada api pun duduk gitu. Di sini tak naik sini. Mana punya dekat ni.
Kalau kau jauh. Nombor 13 selamat sampai di Nanti kita akan bawa lah dekat tempat kerja lagi. Kerja. Terima kasih. Kita jumpa dekat tempat kerja. Sekarang ni aku dah sampai dekat tempat kerja aku. Kalau korang boleh nampak ni kerja aku kerja kat sini sebagai seorang content creator. So sekarang ni tengah hujan ni. So kita nak masuk kat dalam lah. So aku akan bawa ke korang untuk masuk dekat dalam kedai. So kedai kita dekat Sahabat Fried Chicken. So sekarang ni aku berada dekat Sahabat Fried Chicken Pasir Mak. Okay, so kita masuk. Hujan. So dekat sini dia buka pada pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Okay. So beginilah situasi dekat dalam kedai ni lah. So biasa kalau pagi-pagi tak ada orang lagi. Kita ada juga customer yang sedang makan. And we have my old manager. Ni lah manager aku kat sini. Macam ni lah aku baru sampai. Jadi bila aku sampai ni, benda yang aku akan selalu buat adalah aku akan duduk dekat sini. Ni adalah tempat aku kejap Aku akan duduk depan ni. Lepas tu aku akan edit video sini. Allah. So biasanya kalau siapa dekat tempat kerja, benda yang aku kena ada adalah air. Ikut lain ke apa pun nak makan. Selain daripada air, benda aku kena ada adalah laptop ataupun iPad. Sebab benda tu aku akan guna untuk aku nak edit video. So sama ada aku akan guna kamera phone ni, ataupun aku akan guna iPad ataupun MacBook. So kalau aku bawa MacBook, aku tak bawa iPad. So kalau aku bawa iPad, aku tak akan bawa MacBook lah. Sebab benda-benda ni berguna untuk aku. So biasa aku akan record video daripada sini, and then aku akan transfer dekat dalam ni untuk edit. Macam tu. So hari ni kalau saya boleh tengok ke? Kejap. Tuk kita dah sampai dekat mana kita sekarang ni? Kita ada dekat Ibu. Warung Kurnia Ibu. Warung Kurungan Ibu. Kurnia Ibu. Kita ada dekat Warung Kurnia Ibu dekat Pasir Mak. Dah, dekat area Lubuk Jom Pasir Mak. Kat sini kalau awak boleh tengok ni suasana dia sangat-sangat best lah. Tengok saya bersama dengan si Mariam, bapa ayam kita. Si Mariam. So kalau korang boleh tengok, tu kita punya view dekat situ tu. Cantik je view dia. Sebenarnya baru lepas hujan ni. Lepas tu dikatakan air golok. Oh my god. Dikatakan air sungai golok tu naik dah. Ya. Nak naik dah tu. Hampir-hampir nak naik air sungai golok. Nak berjaga-jaga dah. Kita orang mari sini sebab kita orang nak makan. Mau ada apa tadi? Nasi goreng chicken chop. Saya ada nasi goreng chicken chop. Chicken chop. Ya. And I lychee. Dan saya pure orang kampung, jadi saya ada nasi goreng kampung biasa lah. Pakor ke Amerika. Kau je? Saya orang American. You orang Amerika balik Kelantan. By the way, rambut aku macam nampak lah ke colour ke? Nampak juga colour ke? Nampak. Tapi tak terima. Sebab cerah tu. Yes. Pantulan cahaya. Benar sekali. Apa orang ada masalah. And macam mengantuk. Apa? Sebenarnya lapar. Oh, lapar. Ya. Itulah je makan ke apa? Apa dia ni? Saya makan ubi kayu. Ubi kayu je. Lihatlah korang pemandangan dia kat sini cantik. Comel lah kalau kita duduk situ je.
warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya makan nasi goreng kampung je, kalian semua. Mana tak seru. Ya ada. So hari ni saya makan nasi goreng kampung. Kita makan nasi goreng kampung je, ala-ala kampung. Lepas tu kita punya kawan kita ni, dia makan barat sikit. Tunjuk sikit apa makan? Chicken Nasi goreng chicken chop. Chicken Apa chop. tunjuk bawah? Okay. Kita makan nasi goreng chicken chop. Banyak Ni portion saus dia. dia. Apa? Apa? Nasi. Kenapa? Tu chicken chop. Besar weh dia punya portion. Kau boleh main makan saya. Saya nak dengar. So sekarang ni kita orang nak melahap lah ya. Kita orang nak melahap.